Pertama, tidur. Jom tidur, esok nak sekolah. Tidur nyenyak. Pukul 3 pagi. Kedua nak tidur. DIARY. To be continued. Korang okey tak kalau aku buat diary macam ni? Macam ni. Sekejap. Dekat-dekat sikit. Boleh tak? Aku rasa boleh. Tapi kalau korang pandai matematik, korang boleh jawab tak? Tanpa ada jawapan. Dan atas tu adalah hint je. Kalau korang boleh jawab, komen. Nombor 3. Mengintai TIN. Tak payah nak eja lah. Tingkap. Pen. Siapa yang pergi baling pen dekat aku? Selamat kita. Nombor 4 adalah buat spinning pen. Korang tengok ni, aku boleh buat spinning pen. Aku seorang je dalam dunia yang boleh pecah rekod. Tengok. Nampak? Best kan? Best kan? Tengok. Hebat kan? Alah. Nombor 5 yang kadang-kadang aku buat, kadang-kadang aku tak buat. Bukan calang-calang expose, tetapi monoverage dan coverage undercover spinning pen. Video ni untuk naik undercover, tetapi why you should cannot cover your eyes. Jadi kalau korang dah dapat jawapan, ya benar, aku akan cucuk mata korang. Tutup satu mata, tutup satu mata, tutup satu mata korang, tutup satu mata. Tutup. Biasa kan? Jadi sekian demi sekian, 4 darab 4 jadi 8. Kalau kau buat spinning pen, akulah yang terhebat. Tapi jangan expose benda-benda yang haram. Kalau tak, engkau tu akan jadi baharam. Jadi jika engkau sedang memarahi ataupun tidak mempenati orang lain, benda ni akan menjadi masa depan kau waktu tahun 2030. Kalau tidak, benda tu akan jadi berpeluh. Kalau tak, pendrive ni kau boleh beli. Kalau kau tak boleh beli, maksudnya mak kau tak bagi. Mari kita try cucuk pendrive ni. Walaupun ada penutup dekat sini, korang boleh nampak transparent kat sini. Jadi mari kita try cucuk pendrive ini. Let's go. Wow. Woi. Benda pendrive ini sangat hacking walaupun warna purple. Saya suka warna purple kecuali warna oranye kerana saya dapat membau warna oranye daripada Astro Awan. Selalunya Astro Awan ni berwarna oranye betul, jadi aku boleh bau sebabnya. Jangan pelik kerana hidung orang lain pun ada dia sendiri. Kalau korang sangat-sangat boring dan boleh mengencamkan orang, kita boleh makan bantal ni sebagai ketukan terakhir. Ada kata-kata terakhir. Kau mati? Tak ada. Okey. Tapi tidak mengapa, kadang-kadang orang hidup, kadang-kadang orang mati. Tetapi mengapa saya akan membuat awak jadi senang hati? Jadi benda ini akan menjadi mungkar kalau kau tak mungkar sekali. Ini adalah seorang sampah. Walaupun dia tak boleh cakap, tetapi still boleh keep. Tidak mengapa kalau trickshot ni tak masuk, kita boleh menggunakan idea kita sendiri. Kita ribut ni bos, senggol dong.
Bye. Assalamualaikum. Aku malas nak cakap walaupun ada orang yang dah mati, ada orang yang belum mati. Tetapi tidak mengapa aku akan buat korang mati. Oh.